Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali kita menyaksikan perlawanan Malaysia Premier Futsal League Division 1 2025. Apikan pertemuan di antara pasukan Johor, Darul Takzim dan juga Sabah. Untuk starting five pasukan JDT, mereka meletakkan Aiman Fikri Ramli selaku golero dan Awal Dimatnawi. Diteruskan ke tengah, baik saja untuk Fakri Islam di sebelah kiri. Pascal Cameron untuk membuka tirai jaringan daripada pasukan Johor Darul Takzim. Fakri Islam yang mencatat nama selaku penjadi gol awal. Satu kualiti rebatan cukup tepat. Melihat sekali lagi bagaimana serangan di sebelah sana, rebatan kaki kiri untuk menempaskan Ikram Ibrahim buat kali pertama. 1-0 untuk JDT. Satu set up baik. One shot daripada Abu Hanifah Hassan pula yang mencatat nama selaku penjadi gol kedua. Satu percubaan yang cukup baik yang dapat dihasilkan untuk jaringan tambahan. Dan lihat bagaimana di sebelah sana, adalah satu peluang yang dimiliki, sedikit saja sentuhan dan rebatan itu terus menempaskan Ikram Ibrahim buat kali yang kedua. Aiman Fikri. Itu dah tindakan yang agak baik juga pada gol pasukan Sabah. Rono. Kaya Sesa, pusing yang baik. Satu penyudah yang cukup klinikal daripada Kaya Sesa, memastikan 3 jaringan tambahan di permulaan separuh masa yang kedua. Melihat bagaimana sekali lagi ulangan ini, satu roulette dilakukan melepaskan pertahanan dan kemudian rebatan kaki kiri itu memberikan jaringan yang cukup baik. 3-0. Lihat bagaimana penyokong-penyokong yang hadir dan terus saja memberikan sokongan untuk pasukan kesayangan mereka. Kita dah Silva berpegang Kayo Seza. Beliau bertindak bersendirian, mungkin terpaksa untuk bermain dulu di bahagian bawah. Bahaya kesilapan Awaludin Manawi. Jaringan keempat untuk JDT setelah kesilapan Victor da Silva. Terus saja dihukum Awaludin Manawi. Dan bagaimana satu sungkitan mudah setelah pintu gol yang telah terbuka luas untuk Awaludin. Mereka mahukan lagi. Rono. Baik peluang Awaludin. Pintu gol telah terbuka. Masuk untuk jaringan pertama daripada pasukan Sabah. Masih pemain 12. Banyak kesilapan juga untuk main pasukan JDT. Kita lihat sekali lagi bagaimana untuk jaringan pertama dari pasukan Sabah. Melihat bagaimana Hairudin ataupun Khairul yang melakukan jaringan terus. Akan menyaksikan pasukan JDT terus berada di kedudukan di tempat yang pertama untuk mencatat kemenangan di perlawanan ke-6 mereka. Terima kasih juga kepada anda yang telah pernah bersama kita sehingga di penghujung aksi ini untuk bersama pasukan JDT 4 Sabah 1.